Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia. Dan saya Ain. Kami akan membentangkan rumusan hasil temubual kami sebagai laporan bersama Ustaz Zulkifli yang merupakan seorang guru bahasa di Fakulti Pengajian Islam yang berkongsi pandangan beliau berkaitan tasawur Islam tentang alam. Daripada temubual ini, kami mendapati bahawa Ustaz menekankan alam sebagai makhluk ciptaan Allah yang berperanan penting dalam kehidupan manusia. Alam bukan sekadar tempat tinggal tetapi juga medan untuk beribadah dan menunjukkan ketaatan kepada Allah. Ustaz menyatakan bahawa menjaga alam juga adalah ibadah, asalkan ia dilakukan dengan niat yang betul dan mengikut syariat. Contohnya menanam pokok, menjaga kebersihan alam dan tidak melakukan kerosakan, semuanya termasuk dalam amalan yang diberkati. Kami secara peribadi bersetuju bahawa alam bukan sahaja penting dari sudut ekologi, malah juga mencerminkan keimanan seseorang. Menjaga alam menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apabila ditanya tentang larangan merosakkan alam, Ustaz menjelaskan bahawa perbuatan merosakkan tanpa sebab syar'i adalah dilarang kerana boleh menggugat ekosistem dan membahayakan masa depan generasi akan datang. Pandangan ini benar-benar membuka mata kami bahawa kesan kerosakan alam bukan hanya bersifat fizikal tapi juga moral dan sosial. Antara amalan Rasulullah yang diketengahkan oleh Ustaz ialah galakan untuk menanam pokok, menjaga kebersihan dan juga melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas serta tawakal. Ini mengingatkan kami bahawa setiap perbuatan kecil pun boleh jadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang betul. Menyentuh soal cabaran semasa, Ustaz menyatakan bahawa pembangunan yang tidak terkawal sering menjadi punca utama kerosakan alam. Beliau menyarankan supaya sikap wasatiyah sederhana diamalkan, iaitu membangunkan negara sambil mengekalkan kelestarian alam. Kami sangat bersetuju dengan pendekatan ini kerana ia selari dengan ajaran Islam yang mementingkan keseimbangan. Dari segi peranan pendidikan, Ustaz menyatakan bahawa semua pihak termasuk kerajaan, sekolah, universiti, ibu bapa dan masyarakat perlu memainkan peranan mendidik tentang penjagaan alam. Kami melihat pendidikan sebagai satu kunci dalam membentuk kesedaran dan nilai tanggungjawab terhadap alam sekitar sejak usia yang muda. Ustaz turut mengingatkan bahawa alam bukan milik mutlak manusia tetapi amanah daripada Allah. Oleh itu, kita mesti menjaga dan memanfaatkannya secara bertanggungjawab. Kami rasa kesedaran ini sangat penting supaya manusia tidak bersikap tamak atau mengambil mudah terhadap sumber alam. Akhir sekali, Ustaz berpesan bahawa walaupun orang awam mungkin tiada kuasa besar dalam dasar negara, tetapi mereka tetap boleh memainkan peranan melalui tindakan kecil seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah merata dan saling menasihati antara satu sama lain. Kami secara pribadi amat menghargai pandangan Ustaz dan menganggap temubual ini sebagai peringatan kepada diri kami sendiri supaya lebih prihatin dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, bukan sahaja sebagai pelajar tetapi juga sebagai seorang Muslim. Sekian sahaja rumusan temubual kami. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberikan kesedaran dan inspirasi untuk kita semua menjaga alam mengikut tuntutan Islam. Terima kasih.